Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 pendidikan agama Islam yang bertajuk Peranan Khalifah dalam menangani isu keruntuhan akhlak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Ihsan Ahmad, Daniel Hadif dan juga Zarif Amsyar. Baiklah, saya Daniel Hadif akan memulakan sesi perbentangan kami pada hari ini yang bertajuk Asap yang Menutup Hati, Rokok dan Amanah Khalifah. Yang pertama ialah pengenalan isu. Rokok dan vape semakin normal dalam kalangan remaja. Ramai remaja tidak nampak bahaya dari sudut akhlak dan iman. Islam menyuruh umatnya untuk menjaga kesihatan dan menjauhi perkara yang memudaratkan. Baiklah, jadi seperti yang kita tahu, isu rokok ni bukan lagi perkara asing. Ramai remaja mula merokok seawal usia sekolah menengah, termasuklah kawan saya, kerana ingin mencuba ataupun mengikut kawan. Walaupun masyarakat tahu bahawa bahayanya kesihatan akibat rokok, ramai yang masih memandang ringan dari sudut agama. Dalam Islam, perbuatan yang boleh membawa mudarat pada tubuh dan jiwa dianggap berdosa. Rokok tidak hanya melemahkan badan, malah melemahkan semangat dan menurunkan disiplin diri. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini menunjukkan bahawa menjaga diri adalah kewajipan seorang khalifah di muka bumi. Seterusnya ialah kesan dan statistik semasa. Lebih 4 juta rakyat Malaysia masih merokok, termasuk remaja bawah umur. Rokok menyebabkan penyakit kronik seperti barah dan jantung. Ketagih ini memberi kesan sosial dan rohani yang serius. Baiklah, jadi apabila seseorang ni dia mula merokok, mereka bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang di sekeliling mereka melalui asap kedua. Individu yang kita kenali sebagai perokok pasif. Rokok ni dia menghakis kualiti hidup dan menyebabkan penyakit, membazirkan wang dan merosakkan imej diri kita sebagai umat Islam. Dari sudut rohani, rokok ni melemahkan tekad untuk beribadah dan menghilangkan rasa malu terhadap dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Seperti mereka yang merokok ni lah. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa menjaga kesihatan adalah sebahagian daripada iman, dan setiap Muslim perlu sedar bahawa merokok ni dia bercanggah dengan tanggungjawab sebagai khalifah yang amanah. Seterusnya kita masuk kepada punca remaja terjebak. Yang pertama ialah pengaruh rangka sebaya dan budaya rasa ingin tahu yang bermula dengan ayat nak cuba. Tekanan emosi, stres dan juga masalah keluarga yang dihadapi turut menjadi punca. Pengaruh media sosial yang menormalisasikan rokok dan vape, lemah didikan rohani dan sekali kurang kesedaran agama. Baiklah, jadi ramai remaja mula merokok bukan kerana mereka mahu merosakkan diri, tetapi kerana mereka ingin diterima oleh rakan-rakan. Pengaruh sosial sangat kuat ketika usia remaja seperti yang kita tahu. Mereka juga mudah terjebak apabila melihat selebriti
atau influencer yang mereka minat menggunakan vape di media sosial menyebabkan rasa ingin tahu dalam diri mereka sangat tinggi. Selain itu, tekanan keluarga dan kekosongan rohani turut menyebabkan mereka mencari ketenangan palsu melalui asap nikotin yang terhasil dari rokok dan juga vape elektronik. Hakikatnya, ketenangan yang dicari tidak akan datang dari benda haram, tetapi dari hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pendidikan rohani dan bimbingan emosi sangat penting untuk mengelakkan remaja daripada terjerumus dalam budaya yang tidak sihat. Baiklah, seterusnya peranan manusia sebagai khalifah. Khalifah bermaksud penjaga dan pemimpin di muka bumi. Menjaga kesihatan dan akhlak ialah tanggungjawab sebagai khalifah. Rokok menyalahi amanah Allah terhadap tubuh dan jiwa. Baiklah, jadi seperti yang kita tahu, semua manusia ialah khalifah Allah di muka bumi. Bukan sahaja untuk memimpin, tetapi untuk menjaga amanah. Amanah ni termasuklah tubuh badan yang Allah pinjamkan. Rokok dan vape ialah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut kerana ia merosakkan diri dengan sengaja. Rasulullah SAW menegaskan bahawa tubuh badanmu mempunyai hak ke atasmu. Maka, menjaga kesihatan bukan hanya untuk kelihatan sihat, tetapi tanda syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan. Sebagai khalifah, manusia mesti berdisiplin dalam menolak perkara yang merosakkan diri dan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita akan meneruskan slide pembentangan dengan mendengar perbentangan daripada rakan saya iaitu Zarif Amsyar. Dengan ini dipersilakan. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih saudara Daniel atas perkongsian sebentar tadi. Kini tibalah giliran saya untuk membentangkan tentang pengalaman remaja yang terjebak dengan isu ketagihan vape dan rokok. Itu daripada saya, Muhammad Zarif Amsyar. Jadi, ketagihan rokok bermula daripada rasa ingin mencuba. Ramai remaja yang mula terpengaruh dengan rokok atau vape ialah kerana rasa ingin cuba. Mereka penasaran dengan apa yang akan mereka rasakan ketika mereka cuba menghisap rokok ataupun vape. Apabila mereka mula mencuba rokok atau vape, mereka akan sukar untuk berhenti kerana banyak sebab. Antaranya ialah bahan yang terkandung dalam rokok atau vape itu sendiri yang dikenali sebagai nikotin. Apabila seorang ambil nikotin, otak akan terangsang dengan kemikal tersebut dan akan membuatkan mereka inginkannya lagi walaupun sudah berhenti. Salah satunya ialah kerana pengaruh kawan dan tekanan perasaan. Kawan-kawan suka mengasak kawannya lain untuk mencuba perkara baru seperti mengisap rokok dan vape. Ramai daripada golongan muda khususnya yang menekan kawan-kawannya untuk menghisap vape atau rokok. Walaupun mereka sedar rokok tidak bermanfaat, malah menambah beban, tapi mereka tidak kisah kerana mereka berfikir beranggapan itu ialah perkara yang hebat. Jadi ramai remaja termasuk saya sendiri pernah rasa nak cuba sekali, tapi akhirnya terperangkap. Pada mulanya saya rasa seronok dan tenang, tetapi lama kelamaan ia menjadi sesuatu ketagihan. Banyak keburukan yang datang daripada rokok dan vape ini. Salah satunya adalah kehabisan wang. Seperti yang kita tahu, vape dan rokok ini, apabila seseorang mengkonsumsi vape atau rokok, mereka tidak akan dapat berhenti dengan mudah. Jadi, mereka akan membelinya sekiranya rokok atau vape itu habis. Mereka akan mengulangi perkara ini banyak kali sehinggalah wang mereka akan habis.
Seperti yang kita tahu, harga vape atau rokok ini tidaklah murah kerana cukai yang tinggi. Jadi, hisap vape atau rokok ini memberi padah yang teruk pada wang-wang kita. Selain itu, kesan buruknya vape atau rokok ini adalah dia membuatkan badan kita akan menjadi lemah. Apabila saya cuba untuk melakukan satu perkara seperti berlari, bermain bola, saya merasakan badan saya akan menjadi sangat lemah. Seperti tiada tenaga. Ia merupakan kesan yang sangat buruk yang tidak patut orang lain mencontohi. Seterusnya adalah jiwa kita akan rasa kosong. Seperti yang poin saya cakapkan sebentar tadi, rasa lemah, lemau, tiada semangat. Jadi itulah salah satu kesan vape ini kepada seseorang. Selepas itu saya mula sedar bila saya mula sedar yang saya sering batuk dan cepat letih. Bukan itu saja, malahan hubungan saya dengan Allah pun makin renggang. Saya mula perasan yang solat saya tidak terjaga. Saya selalu tinggal solat. Untuk hati jadi mudah marah. Kadang-kadang kalau rakan cakap perkara yang kecil pun saya jadi mudah marah. Dari situlah saya mula sedar yang rokok ni bukannya jalan penyelesaian kepada masalah, tapi sumber masalah yang baru. Ini kerana apabila kita mengalami kemurungan atau stres, ramai orang berpendapat bahawa rokok adalah sesuatu yang dapat mengatasi stres atau tekanan mereka. Tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya rokok adalah sesuatu bahan yang membuatkan mereka jadi lagi teruk. Ini kerana bahan-bahan yang tidak baik yang terkandung dalam rokok tersebut. Jadi kesedaran ini yang datangkan kesedaran ini datang bila saya mula muhasabah diri dan faham bahawa Allah tak suka hamba-Nya yang menyakiti dirinya sendiri. Ini kerana badan dan akal yang digunakan oleh Allah perlulah dijaga oleh individu tersebut kerana ia adalah nikmat dan pemberian daripada Tuhan yang perlu kita jaga. Ya, selepas itu kita akan meneruskan slide seterusnya, iaitu proses perubahan diri. Jadi, berhenti merokok memerlukan kesungguhan, doa dan sokongan yang sangat kuat daripada pelbagai pihak. Jadi, apabila seseorang itu ingin berhenti merokok, mereka memerlukan kesungguhan yang sangat kuat. Bukan sahaja sekadar kata-kata semata-mata. Jadi, mereka memerlukan mindset yang mereka betul-betul ingin berubah dan ingin berhenti merokok. Selain itu, doa dan sokongan juga sangat penting. Ibu bapa, rakan-rakan ataupun guru-guru perlulah mendoakan seseorang yang dalam hidup kita. Jika kita lihat mereka isap rokok, vape, kita perlukan mendoakan mereka untuk berhenti dan memberikan sokongan moral seperti ceramah, kata-kata, bimbingan. Jadi itu sangatlah penting untuk mengubah orang yang terlibat dengan rokok atau vape ini. Seterusnya adalah perubahan bermula dengan kesedaran dan niat yang ikhlas. Jadi seperti yang kita tahu, kesedaran dan niat yang ikhlas ni sangat penting. Bila kita nak berhenti merokok ni, kita kena ada niat dan ikhlas. Sebab apa kita nak berhenti rokok? Sebab Tuhan. Kita tak boleh nak berhenti rokok sebab kawan. Kawan saya tak suka saya tak rokok, jadi saya nak berhenti. Jadi tak baik. Kita perlulah ada niat yang ikhlas kerana Allah. Saya tidak ingin rokok atau vape kerana Allah. Dan ia mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi niat dan ikhlas ni sangatlah penting. Seterusnya, apabila kita berhenti rokok dan vape ni, hasilnya hidup kita lebih tenang, sihat dan bersemangat. Apabila kita berhenti merokok, bahan-bahan kemikal yang ada di badan kita akan hilang serta-merta. Jadi apabila ia hilang, hidup kita akan lebih tenang. Untuk badan kita akan lebih sihat dan automatik dan akan bersemangat. Ini kerana kita mempunyai tenaga. Kerana kita tidak memerlukan perkara buruk seperti rokok. Jadi cerita saya, bila saya nekat untuk berhenti, saya mula berdoa setiap kali saya ingin merokok. Saya gantikan masa kosong yang saya gunakan untuk merokok dengan solat, sunat dan aktiviti yang sihat. Jadi sokongan kawan dan guru sangat banyak membantu diri saya. Mereka tak pernah marah saya, tapi malahan mereka memberi semangat.
seperti rakan saya Ehsan, semasa saya sekolah menengah, apabila dia nampak saya merokok, dia tidak marah, malahan dia memberi pencerahan atau ceramah kepada saya untuk berhenti merokok. Dia mengatakan yang rokok sebenarnya tidak baik untuk kesihatan dan um, berupaya untuk menyuruh saya meninggalkan rokok atau vape. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, apabila kita ingin berhenti merokok, kita perlulah mengubah diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan Tuhan semata-mata dengan hanya berdoa. Jadi, kita perlulah ada ikhtiar untuk berhenti merokok itu. Jadi hari ini apabila saya berhenti merokok, saya jadi lebih sihat, lebih tenang dan yang paling penting saya rasa lebih dekat dengan Allah. Solat dah tak tinggal, selalu mengaji, puasa tak pernah tinggal. Okay, itu saja. Seterusnya itu pengajaran sebagai khalifah. Jadi tanggungjawab sebagai khalifah bermula dengan menjaga diri sendiri. Seperti poin saya sebentar tadi, sebagai seorang khalifah, kita perlulah menjaga diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengubah diri kita. Kita perlulah mencari sebab yang penting untuk meninggalkan perkara yang tidak baik seperti merokok dan vape. Seterusnya, setiap perubahan kecil adalah permulaan kepada pembaikan yang besar. Walaupun hari ini kita start rokok 5 batang sehari dan esok kita ada niat untuk berhenti seperti ambil 2 batang sehari saja, ia merupakan langkah yang baik. Ia adalah langkah yang baik kerana perkara yang kecil adalah permulaan kepada pembaikan yang besar. Mungkin hari ini kita ambil 2 batang tapi hari berikutnya kita akan berhenti terus. Jadi seterusnya, menjadi contoh yang baik kepada rakan lain adalah dakwah yang berkesan. Contohnya apabila kita melihat rakan kita sendiri isap rokok, kita boleh menegur mereka supaya berhenti, berkata kepada mereka tentang keburukan rokok itu sendiri. Jadi benda ni akan membuatkan mereka sedar akan keburukan merokok itu. Okay. Jadi cerita saya selepas saya berhenti merokok, ramai kawan saya terkejut dan tanya macam mana saya boleh berhenti. Jawapan saya mudah je. Saya bukan kuat tapi saya adalah khalifah yang Allah redha. Jadi bila kita berubah, orang lain nampak yang orang lain nampak dan kadang mereka akan ikut kita sendiri. Macam diri saya sendiri, waktu saya sekolah menengah, saya start rokok dan kawan saya apabila melihat saya merokok, dia jadi berhenti merokok. Kerana mereka berfikir kalau dia boleh berubah, kenapa aku tak boleh berubah? Jadi itu membuatkan mereka bersemangat. Apabila nampak rakan mereka sendiri berhenti untuk ke jalan yang kebaikan. Seterusnya, kita tidak perlu cakap panjang. Kita tidak perlu cakap panjang untuk berdakwah. Cukup dengan tunjuk contoh yang baik. Peranan khalifah bukan tentang jawatan semata-mata tetapi tentang tindakan. Jadi kita tidak perlu malu jika kita hanyalah insan biasa. Jika kita nampak seseorang seperti ayah kita sendiri, senior kita sendiri, kita tidak perlu takut dan berfikir diri kita kecil dan kita tak ada hak. Kita tak perlu fikir macam tu. Sebab kita adalah khalifah yang perlu menunjukkan contoh yang baik. Jadi ia bukan tentang jawatan tapi tentang tindakan yang kita lakukan. Baiklah. Bila kita jaga diri dan akhlak kita sebenarnya sedang menunaikan tanggungjawab kita sebagai Allah di muka bila kita jaga diri dan akhlak, kita sebenarnya sedang menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini tidaklah mudah. Kita perlulah berkorban masa dan juga korbankan masa dan juga kawan-kawan kita untuk menjadi ihsan yang lebih baik. Contohnya, jika kita ada kawan yang merokok atau vape, kita boleh mencari rakan yang lain untuk mengubah diri kita secara perlahan-perlahan. Jadi, ia menjadi tanggungjawab untuk kita untuk mengubah nasib kawan kita sendiri yang mungkin kawan kita yang mungkin mengalami ketagihan.
dengan rokok atau vape. Jadi, ia menjadi tanggungjawab kita untuk mengubah mereka. Okay, sekian saja. Itu saja daripada saya. Saya akan menjemput saudara saya, iaitu saudara Ehsan, untuk membentangkan slide seterusnya yang bertajuk peranan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan saya, Daniel Hadif dan juga Zarif Amsyar atas pembentangan sebentar tadi. Tibalah masa saya, Ehsan, untuk meneruskan sesi pembentangan seterusnya. Baiklah, mari kita lihat yang pertama, iaitu isu peranan masyarakat. Masyarakat berperanan mendidik, tetapi bukan menghukum. Teguran perlu disampaikan dengan kasih dan penuh hikmah. Sokongan moral dan bimbingan berterusan dapat membantu remaja berubah jadi lebih baik dan berdisiplin. Dalam masyarakat hari ini, ramai cepat menghukum daripada membantu. Apabila nampak remaja sedang merokok, kita terus beranggapan yang kita terus memandang mereka serong tanpa faham sebab mereka terjebak dalam gejala merokok itu. Sedangkan dakwah yang lembut dan sokongan berterusan jauh lebih berkesan untuk merubah mereka jadi lebih disiplin dan beradab. Rasulullah SAW menunjukkan contoh terbaik dalam membimbing umat mereka seperti dengan bersifat sabar dan menunjukkan kasih sayang. Bila masyarakat bersatu memberi ruang perubahan, lebih ramai remaja akan berani meninggalkan tabiat buruk mereka. Kita semua berkongsi tanggungjawab sebagai khalifah untuk saling memperbaiki dan menyelamatkan antara satu sama lain daripada kebinasaan dan kemungkaran. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada strategi membendung isu rokok. Pendidikan rohani dan kempen kesedaran perlu digiatkan dalam kalangan pelajar supaya mereka tidak akan terjebak dalam gejala sosial yang dapat memudaratkan mereka sendiri. Seterusnya, perlu mewujudkan aktiviti alternatif seperti sukan dan kem jati diri bagi mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Guru, ibu bapa dan rakan perlu bekerjasama sebagai sistem sokongan mereka. Isu rokok tak boleh selesai dengan larangan semata-mata. Ia perlu pendekatan yang menyeluruh daripada pelbagai pihak. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan program motivasi, ceramah kesihatan dan aktiviti sukan supaya pelajar fokus dengan gaya hidup yang sihat. Melalui motivasi dan ceramah dalam kalangan para pelajar, mereka akan mengetahui kesedaran dan keburukan penglibatan dalam gejala sosial itu. Seterusnya, peranan ibu bapa pula perlu menjadi contoh dan tidak merokok di rumah. Ibu bapa merupakan contoh teladan yang utama dalam kalangan para pelajar. Bab kata peribahasa Melayu mengatakan bahawa bagaimana acuan begitulah kuihnya. Dalam konteks ini, ibu bapa merupakan cerminan kepada anak-anak dari segi tingkah laku, perbuatan dan segala hal yang seiring dengan perkembangan anak-anak mereka. Selanjutnya, rakan pula harus menjadi penyokong, bukan penggalak. Pada era masa kini, para pelajar digalakkan untuk memilih rakan-rakan yang baik dan membawa manfaat kepada diri mereka. Sebaliknya, bukan rakan-rakan yang mendatangkan keburukan dan menghasut mereka.
untuk melibatkan diri dalam gejala sosial. Bila semua pihak berganding bahu, budaya rokok akan semakin berkurang dan generasi muda akan lebih sihat jasmani serta rohani. Baiklah, tiba masa ke pengakhiran sesi pembentangan ini, iaitu sesi penutup dan juga harapan. Rokok bukan gaya hidup Muslim yang berakhlak. Setiap manusia ada peluang untuk berubah jika mereka terlibat dalam gejala sosial yang teruk ini. Tanggungjawab khalifah ialah menjaga nikmat Allah, tetapi bukan merosakkannya. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama renungkan setiap hembusan nafas ialah nikmat yang Allah pinjamkan. Namun, pada masa ini, umat Islam tidak tahu arti bersyukur dan juga menghayati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka. Jangan biarkan asap rokok mencemari nikmat itu. Kita semua mampu berubah jika ada kesedaran dan kehendak diri kita sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Rokok mungkin simbol keseronokan sekejap, tapi berhenti daripadanya tanda kekuatan dan keimanannya sebenar. Sebagai khalifah, kita wajib menjaga tubuh, akal dan hati supaya sentiasa bersih daripada dosa dan juga perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran. Perubahan diri bukan kelemahan, tapi bukti keberanian menghadapi ujian zaman moden. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah semua pihak perlulah berganding bahu dalam menangani gejala sosial. Kita sebagai khalifah perlulah memainkan peranan penting dalam membimbing umat Islam untuk menuju ke kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Setakat itu sahaja daripada pembentangan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.